Yo, what's up guys? Assalamualaikum semua. Ya, saya tengah dengar intercom ni. So agak kuat intercom ni saya dengar. So guys, hari ni saya macam biasalah ronda-ronda. Siapa yang orang taping apa duduk kat luar tu kan, rindu-rindu taping. Inilah videonya. Saya nak pergi ambil rumah saya kerja. Ni nampak je gelap tak hujan pun. Sekarang musim mendung lah. Tapi tak hujan lah. Memang lah naik kereta lambat, jam. Kita nak buka puasa lagi. Saya demam lah geng. Ni saya baru bangun tidur lah. Saya kerja malam-malam. Pukul 5 baru bangun. Selalu pukul 12 tu dah sedap dah. Dah bangun lah. Uish, bawa apa ni? TS, Sodo. Sabar geng, tahu puasa jangan gaduh-gaduh. Dah berhon-hon dah ni. Cepat. Kan saya pula yang hon. Itulah intercom ni tak dengar kan. Saya ada tengok, saya ada tutup apa reducing, susah nak sebut. Reducing. So saya ada tutup benda tu, dia tak apa panggil lah. Enjin motor memang dengar, tapi dia dengar sekali angin lah. Padahal saya dah pasang bulu dah dekat ni. Mungkin helmet saya ni tak berapa kedap udara. Kedap bunyi. Udara memang tak masuk. Lemas lah ni. Kalau berhenti-berhenti macam ni kan, saya kena buka ni. Siapa yang rindu-rindu taping, raya ni tak balik ke? Balik lah. Rancak. Alamak, hujan kan. Ni nampak je gelap tak hujan pun. Ingat tak hujan. Hujan lah. Malas pun nak patah balik. Kereta tengah jalan ni bahaya sikit nak cilok. Kalau kereta ni tengah berhenti kan, tak apa, boleh cilok. Sebab diorang takkan terimpit.
Janganlah hujan. Oh, lemah. Hujan lah. Bulan puasa ni nampak awet pula. Tak pakai slipper. Mana slipper dia? Hujan kan. Tidak. Aduh, lompat lah. Takkan nak patah balik kot. Ambil kereta. Siot lah. Saya baru bangun tidur geng. So saya loading sikit. So saya kurang cakap sikit lah. Ui, gila tunggu sini. Boleh lah, tunggu je lah. Main hujan lah. Saya dengan anak saya semua. Satu keluarga. Oh, sana tak hujan. Patutlah dia kata tak hujan. Sebab saya dah telefon dia dah. Kata tak hujan. Ini dah basah dah ni. Tak apalah geng. Adab lah main motor. Kan main motor, kehidupan motor. Main orang usah. Naik motor ni kira orang usah sesaja lah. Siapa rindu-rindu taping, tengok ni apa yang Anwar dah buat dekat kita punya tempat. Bagus Anwar ni. Walik Perdana Menteri. Atau Taman Mahdani. Anwar bagus. Laju je. Dia nak laju tu kan, kita boleh je laju, tak ada masalah. Tapi nak laju tempat macam ni kan, kita kena tengok apakah kita punya safety tu cukup ke tak cukup kan. Contoh ABS, brake ABS, tak ada ABS, kemalangan memang 90% lah time hujan ni kan. Jalan licin tu. Apa ni? Traction control. Okay lah guys, saya ambil wash sekejap.
Harap maaf guys, patutnya video ni panjang lagi, tapi rupanya bateri dah habis. Aduh, sisi je saya sembang panjang-panjang tu. Tak apalah geng, ni pun kamera ni tak apa cantik ni. Saya kena adjust kamera dengan betul. Suara dah okey lah, nanti saya akan off balik review tu, okey? Okey, Assalamualaikum semua.